Apa kenangan yang tak boleh lupa masa belajar kat UCAM dulu? Kenangan saya yang paling saya tak boleh lupakan adalah di mana saya diberi peluang untuk berada dalam EXCO dan saya berada dari semester 1 hingga semester 6 di dalam college ini. Apa yang Afia nampak dulu UCAM dan sekarang UCAM sekarang? UCAM dulu dan UCAM sekarang sangat berbeza, semakin maju dan semakin berjaya saya pastinya. Dan saya dulu bermula daripada College Isdah dan sekarang ke UCAM dan saya sangat bangga. Okey, terima kasih Afia. Apa pesanan untuk adik-adik lepas SPM baru-baru ni, Afia? Okay, untuk adik-adik, anda boleh memilih UCAM dan anda tak akan rugi. Sebab di sini peluang pekerjaan selepas anda belajar dan juga banyak untuk anda. Okey, terima kasih. Okey, thank you.